Cantik. Oh. Macam mana? Oh. Dia cantik. Aduh, teruk betul lah Laila kau ni. Okey, sekarang dah full flash dah buka dah. Boleh share sekarang. Sekarang boleh naik pun. Terima kasih yang bagi gift. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih banyak-banyak. Apa khabar semua malam-malam Ramadan ni? Malam ni Ramadan ke berapa sayang? Ke 15? 16? 16. 17 ke 16. Malam ke 16 ya. Malam ke... Tak dengar suara? Test. Hello? Test. Suara ada suara? Suara ada suara? Suara tak dengar? Okey kan? Ada kan? Suara ada. Okey je. Jangan pula macam tu bang. Ini baru ni. Akaun baru ni. Jangan tak ada pula ni suara. Clear kan? Okey. Cun. Tadi masa share tu lah tak dengar kot kan. John Bellon. Nama kau sudah. Aku John Wick apa? Aku John Wick. Kau pakai John Bellon. So ini boleh share, ini boleh like sebab ini akaun baru. Siapa yang belum follow boleh follow. Siapa yang ada ni aku nak masukkan ni. Tak mau tu aku nak masukkan add a gift goal. Aku bukan nak gift pun, aku nak ni je untuk kuatkan aku punya akaun je. Jadi member. Bila member ramai 100 1000 ke kan, dia kuat lah akaun tu. Sorry sayang. Allah sayang kenapa? Kan ini boleh share. Okey. Baik, kita nak cerita pasal apa malam ni? Kita nak cerita pasal apa? Kita nak cerita pasal DAP. DAP ni best. Tadi aku bagi teaser je kan. DAP. Dalam satu, dia ada pelbagai lah kalau kita nak tengok dalam cerita pasal DAP ni. Korang share dulu, kita tunggu orang masuk. Malam ni saya nak cerita pasal DAP. Boleh tak? Boleh tak saya nak cerita pasal DAP? Saya suka cerita pasal DAP. Boleh saya nak cerita pasal DAP. DAP saya nak parti DAP ni hancur. Saya nak parti ni musnah. Saya nak parti ni supaya tidak akan bangkit langsung lagi. Tuan-tuan dan puan-puan saya memang nak, kalau boleh keturunan kita ni semua rakyat Malaysia ni, bukan kira Melayu je, semua rakyat Malaysia kena jauhkan diri daripada DAP ni. Sebab DAP agenda ni tak betul, jahat agenda dia ya. Tap screen guys dengan share. Nampak sekarang tengah naik, nampak? Because dia akaun baru, dia masih suci, belum kena apa-apa lagi, so dia akan naik dan dia akan datang. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, malam ni kita dapat keputusan DAP tadi malam, iaitu chairman DAP yang baru adalah Gobind Singh Dio, timbalan pengurusi DAP adalah Ngah Komeng, dan apa nama dia, Setiausaha Agung dia tetap samalah, Anthony Lok Siew Fook. Kan? So aku sokong bang ni terima kasih banyak. Okey. Jadi bila mana mereka ni telah dapat keputusan macam tu, dan kita melihat Lim Dynasty, bagaimana orang DAP sendiri sedang menghalau keluar Lim Dynasty ni kan, dia tengah halau keluar Lim Dynasty ni. Macam mana dia buat? Guan Eng dapat nombor 27 daripada pemilihan 30 CEC tu, nombor 27, dan Guan Eng kesialan. Nobita, Nobita, Papa, I kalah, Papa, I nobody, I win nothing. Never mind my son, I give you penasihat DAP. Dapatlah kau penasihat. Kau duduk kat situ, kau duduk kat tepi buju katil, kau nasihatkanlah adik kau, bapak kau, cakap korang keluar je lah daripada parti politik Malaysia ni. Betul itu je lah DAP punya level ni. Itu je cukup. Tak payah sembang banyak lah DAP. Betul tak? Itulah cerita dia. So sekarang ni dia jadi punai sihat. Saya nak bagi tahulah.
sejarah telah membuktikan sesiapa yang jadi penasihat ataupun penasihat kepada satu parti atau kerajaan negeri, dia tak ke mana. Tak ke mana. Ingat tak Anwar jadi penasihat dulu? RM1 dia ambil upah untuk Khalid Ibrahim. Ingat? Siapa ingat lagi? Selangor kan? Selangor. Anwar menjadi penasihat RM1 upah dia ambil. Khalid Ibrahim was the menteri besar. Maka daripada situ mulalah berlaku pergeseran di antara mereka. Kerana Anwar cakap depan dia ambil RM1, tetapi kat belakang tu Khalid Ibrahim arwah sendiri pernah menceritakan yang Anwar pernah ambil 15 juta. Jangan lupa cerita tu. Cerita tu tak hilang lagi tau. Waalaikumsalam Mr. Kakak. Salam dari Terengganu. Welcome Mr. Kakak. Thank you. Kalau boleh tolong share lah. Kalau boleh tolong share. Paria Sembang Palatau. Woi, Paria Gam ada lagi tak? Paria. Damn. Tengok siapa yang cakap Paria. Muhammad Nur Fadli. Kalau kau jantan punya anak, kejap aku nak ajar dia naik atas. Main naik atas. Paria kau sebut. Aku nak tengok kau punya besar punya Paria kan. Waalaikumsalam Kroli. Apa khabar Kroli? Semua tak ada ke? Ada telur kan. Sembang je lebih. Tak berani kan. So, kenapa kau marah aku? Aku cerita pasal DAP ni. Kan? Muhammad Nur Fadli. Kau nama orang Islam. Aku tengah cerita pasal kebangsatan sebuah parti bernama DAP. Kenapa kau marah? Kalau esok pilihan raya siapa abang undi? Saya kalau besok pilihan raya, kalau betul kalau besok pilihan raya, kalau Perikatan Nasional masih lagi bersatu lead, saya tak keluar undi. Kecuali kalau ada calon-calon bebas seperti YB Viral ke, calon-calon yang baik, aku akan undi dia orang. Tapi kalau current state, no. I don't have to be apologetic. No need. Tak payah. Okay? Sebab aku tak nak disebabkan kita tak ada pilihan, maka kau tak nak ambil iblis, kau kena ambil iblis tu. Tak mau. Sebab sekarang ni aku tengok Bersatu, PKR, DAP, Amanah ni semua adalah parti iblis yang tak boleh pakai, bos. Saya minta maaf, ini pandangan saya. Kalau korang tak setuju, no problem. Cuma saya marah kat apa sekarang ni, tuan-tuan dan puan. Kalau seperti mana yang korang tengok semalam aku cakap dalam live aku, saya nak air kuning tu biar UMNO menang. Nak tahu kenapa aku cakap macam tu? Can you give me... Lela, sayang, tolong bagi phone bapak boleh, sayang? Bapak tak malu. Oh, tu lah, bapak boleh. Yang warna apa? Yang warna kuning tu. Bukan, kuning tu kat sini tak apalah. Bapak. Sorry, sayang. Aduh. So, dia cerita dia macam ni. Kenapa saya cakap, tak, kalau sebaik-baiknya, patutnya lah, kalau saya tempat PAS, saya pergi jumpa dengan UMNO Perak. Kan, UMNO Perak, PAS Perak dengan UMNO Perak jumpa. Korang sembang. Parti tu kan sekarang ni kuota dapat kat korang kan. Korang kena buat macam ni. Ini paling best sekali. PAS bagi tahu kami tak mau bertanding dekat ekonomi sebab arwah seorang yang baik. Arwah menjalankan amanah dengan baik. Jadi biarlah ganti orang lain. Ambil. Kan. Laila panggil aku bapak. Ya. Kita very the Malay tau. Bapak tau. Bukannya jenis-jenis yang datang komen kat sini duk panggil paria-paria tu. Betul-betul Melayu tau panggil bapak. Ayah, bapak kan ini betul-betul Melayu kan. So basically patutnya PAS buat deal dengan UMNO ni supaya bagi je UMNO menang tanpa bertanding. Tetapi apa kalau PAS buat macam tu? Apa yang akan jadi? Bersatu akan pergi bertanding. Dia akan letak Tun Faisal, dia akan letak Tun kepala hangguk, kepala apa ni semua. Tak guna. That's why aku cakap ini kali saya bagi tahu untuk air kuning ni bukannya sebab aku syok. Aku nak sokong UMNO original tau, bukan PH UMNO yang UMNO saja. Bukan UMNO bersama PH seperti mana berlaku dalam dekat Johor dulu, mahkota. UMNO, bukan PH. Ya, UMNO bagi tahu bukan PH. Kena ingat UMNO sahaja. UMNO BN, bukan PH. PH no. PH, apa parti PH pun tak mau. Faham Ya, UMNO Zahid Hamidi. Memang Zahid Hamidi tak pakai. Kau tak boleh salahkan parti keramat tu disebabkan seorang binatang yang lahir di Ponorogo mengambil alih dan dia tengah ni. Patutnya orang-orang ahli-ahli UMNO korang ni semua, korang kena ambil UMNO, selamatkan UMNO daripada seorang binatang ni, daripada pendatang ni, binatang pendatang dari Ponorogo. PH pun pantik, betul, aku setuju. No PH only UMNO BN. Only UMNO BN. Faham? Only UMNO BN je aku nak. No PH.
Jawa pun panggil bapak. Ya, Jawa panggil bapak. Ya, betul-betul. Tak, aku cakap Jawa kat Malaysia ke Jawa tempat lain semua okey. Hanya Jawa dari Ponorogo je special. Special. Dia luar biasa. Yeah. Perak Umdap bukan UMNO. Umdap tak akan nak dealnya dengan PAS. Senah cute. Aku tak tahulah. Syarani ni, ayalah betul juga. Syarani ni memang masalah. Tak tahulah. Tapi itulah, untuk nak sedarkan PAS ni, yang kau ni, tak, lagi satu kita kena hantar mesej kat PAS. Kau tak boleh tidur lagi. Kenapa time Najib dulu korang jatuh ke UMNO? Sudah-sudahlah. Nazbar, kalau kau nak tahu PRU 14, aku adalah penyokong Najib Razak. Aku bekerja dengan Najib Razak. Aku tak jatuhkan UMNO. Yang jatuhkan UMNO korang yang bebal. Yang terperdaya dengan A, B, C, D, G, S, T, N, T hujung bulan makan Maggi. Faham? Faham? Kau tengok Najib punya sumpah ni, kita cerita pasal Najib lah kita tengok apa yang berlaku dekat ni. Ni aku bukan nak cabut tiang gol, nak tanam bulu ke apa, tak. Tuan-tuan dan perempuan. Abang tak suka bersatu kenapa? Tak suka Muhyiddin. Aku tak suka Muhyiddin. Terima kasih Bisa Kakak. Aku tak suka Muhyiddin. Ya, sebab Muhyiddin bebal, tak boleh pakai. So, Salim dari FBI. Waalaikumsalam. Sulaiman Akhlakan. FBI wow, dahsyat. Baik. Cantik lampu belakang tu bang. Cantik kan? Lela, dia nak suka lampu belakang tu, cantik lah. Cantik kan? So beautiful. Jadi kita cerita pasal Najib Tuan-tuan dan perempuan, 2018 kita ingat balik, kita ambil balik yang betul-betul kempen all out nak jatuhkan Najib adalah ketika itu adalah DAP, tuan-tuan dan perempuan. DAP. Ya, DAP dengan begitu bersemangat, dengan begitu dahsyat sekali diorang buat kan. Sampai diorang gunakan selagi boleh apa sajalah untuk nak jatuhkan Najib Razak. Maka jatuhlah Najib Razak. Jatuhlah Najib Razak dengan bantuan benda-benda lain apa semua. Tetapi apa yang berlaku tuan-tuan dan perempuan? Setelah 2,5 tahun Najib dalam penjara, hari ni Najib dalam penjara, dia seorang yang teraniaya. Apa dia nampak hari ni? Hari ni dia nampak DAP tengah hancur, tuan-tuan dan perempuan. Kau suka tak suka, apa yang Najib buat sumpah tu dalam masjid Kampung Baru tu, sumpah tu sedang memakan PH hari ni, tuan-tuan dan perempuan. Dia tengah makan PH. Semua Anwar pening kepala dengan DAP. DAP sama-sama sendiri bergaduh. Hari ni terbukti yang DAP, ini hari DAP tak boleh. Dia tak boleh nak, Lim Dynasty tak boleh nak pegang. Habis. Anak perempuan Lim Kit Siang pun gone. Bukan Lim Kuan Yew itu bukan Lim Kuan Yew, itu Lim Kit Siang, Lim Guan Eng. Ya. Alright, kau tengok apa yang berlaku. Kita kadang-kadang kita mainkan, kita tak anggap agama ni apa penting. Yalah, korang pun sokong murtad kan. Yang murtad, yang jenis raba janda dekat jirat Cina semua kan. Jadi mana korang nak tahu? Cuba kau Lim Hu Ying di situ dah. Minta muka hancur lebur minta hancur lebur Pakatan Harapan. Amin Fazli, amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rahim. Bulan-bulan Ramadan ni tuan-tuan dan puan kita minta hanya satu je cara dia. Satu je cara dia, bagi Najib addendum tahanan rumah, tuan-tuan dan puan. Simple je. Kan? Simple. Alah, weh, ramai siut orang. Nampak? Kau kata aku sendu tengok tu. Sendu Aku kena shadow ban. Kau percaya tak sekarang? Aku kena shadow ban. Betul tak? Kau percaya tak aku kena shadow ban? Tengok. Weh, jangan keluar. Nampak? 1K. Shadow ban, nampak tak? Aku kena shadow ban selama ni tau. Sebab apa? Dia yang kata Salim sendu lah buat live. Tak. Korang kata aku ni orang PKR lah, orang dia. No. Setiap malam aku tutup DAP, aku tutup PKR, aku tutup PH ni. Sebab daerah ni memang tak boleh pakai. Tapi yang paling seronok sekali, dalam kita ni, kita tak boleh buat apa, kita tak ada kuasa. Tetapi Allah bagi kita seorang hamba Allah yang bernama Najib Razak, tuan-tuan dan perempuan. Dia duduk dalam penjara tu, dia minta doa kepada Allah. Ya Allah, Tuhanku, kau adili aku, ya Allah. Segala sumpah yang aku buat, ya Allah, kau adili aku, ya Allah. Itu yang berlaku hari ni, tuan-tuan dan perempuan. Kita tengok di bulan Ramadan ni, kita lihat macam mana DAP ni. Dan saya nak bagi tahu kepada Melayu-Melayu yang bangga sangat nak sokong DAP berapa ramai Melayu yang terpilih dalam DAP ni? Berapa ramai Melayu yang terpilih dalam DAP ni? Iya ke semua salah atas DAP? Kau yang tak cukup makan? No. DAP ni kau pergi tanya Anwar. Dia seronok tak dengan DAP? Dia cakap depan mesti okey, belakang kata, pening aku nak layan DAP ni, semua benda dia minta. Itu Anwar cakap benda tu betul.
MCA tak ada Melayu. Ya Allah. Kejap. Siapa yang kena? SZ Kashi. Tuan-tuan dan perempuan, mempersembahkan SZ Kashi. Dia kata MCA pun tak ada Melayu. Dek, saya nak bagi tahu ya. MCA ni Malaysia Chinese Association. Malaysia Chinese Association. Persatuan Cina Malaysia. Macam mana nak ada Melayu dalam tu? Allahu Akbar. Ya Allah. Ya Allah, kenapa korang ni? Ya Allah, korang makan semut ke apa? Ya Allah. Oh, tak boleh. Kenapa lah korang ni? Ha? Kenapa Nampak walau korang dah memang teruk sial. Korang gila lah. MCA dia kata tak ada Melayu. Memanglah MCA tak ada Melayu sebab MCA adalah Malaysia Chinese Association. Aduh. Ya Allah. Ni aku nak tanya kau, DAP ada berapa orang Melayu? Syahrezan Johan, anak kepada Tan Sri Johan. Johan Jaafar. Ya. Itu adalah buang. Tuan-tuan dan perempuan, setiap kali tengok Syahrezan Johan, jangan lupa itu adalah muka buang. Muka pengkhianat Melayu, lawyer Melayu, Islam. Tetapi dia bersama dengan DAP dalam banyak-banyak kes yang ada kontroversi, tuan-tuan dan perempuan. Jangan lupa tu, Syahrezan Johan. Safura, Rara. Rara ni pula baru jadi janda kan. Rara dah jadi janda. So siapa-siapa yang nak masuk Minang, korang tolonglah kahwin dengan Rara dan keluarkan DAP daripada DP jiba, boleh tak? Teruklah Rara ni. Kan? Sebab MC dan BN dalam BN ada UMNO untuk Melayu. Betul. Korang tahu tak konsep BN ni, dia ada parti Melayu UMNO, parti Cina MCA, Malaysia Chinese Association, MIC, Malaysian Indian Congress. Kena itu Congress tau kan, Tamil punya. Dia ada Melayu, dia ada Cina, dia ada India. Belakang dia combine dengan parti-parti lain, macam-macam bangsa. Utara China bila nak hantar pemangkang? Habis aku hantar pemangkang? Kenapa aku nak hantar pemangkang? Sekarang yang masalah kerajaan, aku nak hantar pemangkang buat apa? Aku hantar bila dia buat salah. Sekarang tak buat salah. Sekarang kerajaan ni. Aku nak... Okey, jap. DAP ni, babe. DAP. Mana ada? Bukan SPRM ya, SPR ya. Sorry. Apa kenapa dia? Korang itulah aku cakap. Sebelum korang komen, korang tengok dulu. Jack. Korang tengok dulu apa benda korang komen ni kan. Tak hantam Gomo ke? Kenapa aku nak hantam Gomo? Sekarang ni bukan cerita Gomo. Sekarang cerita dia DAP. Berapa ramai Melayu dalam DAP, tuan-tuan dan perempuan? Yang menang CEC berapa? Tak dengar? Siapa yang memek daddy? Yang memek yang pink kan? Suara ni keserak. Comel lah kau. Dua orang saja. Kena. 2 orang saja. Ya. Itu pun lantikan. India berapa orang? Mana pergi Siwa Kumar semua suruh hilang? Siwa Kumar semua suruh tak ada, bos. Alah, dah report lah. Janganlah report, bos. Bos kau. Jangan report, bos kau. 2 ekor bukan 2 orang ya. Hero DAP, nampak? Aku tutup DAP. Korang tak boleh nak cakap apa because DAP is a goner party. Parti dah habis dah. Orang-orang Cina, orang-orang India, orang-orang Melayu yang berada dalam DAP. Keluarlah kamu daripada DAP. DAP adalah parti anak beranak. Parti dia about Lim Kit Siang. The party is about Anthony Loke. The party is about their family only. Nothing. Aku nak tanya korang, apakah ataupun manakah satu menteri daripada DAP yang buatkan korang impress? Tolong bagi tahu. Dah cakap type DAP terbaik. Yelah terbaik lah. Lim Kit malam siang tak ada. Mana? Tolong bagi tahu aku, di manakah kehebatan menteri daripada DAP, tuan-tuan dan perempuan? Jangan lupa PAP Singapura. Bolehkah haramkan dia? InsyaAllah kita minta kerajaan baru kalau masuk kan dah dapat ni. Nombor 1 kerja korang adalah haramkan DAP. Setuju atau tidak? Siapa setuju DAP patut diharamkan? Tekan 1, geng. Tekan 1. Siapa setuju kerajaan baru ambil, kita haramkan DAP, tekan 1. Tekan 1, jangan sampai main. 1. Perkataan 1. 1. 1. Tak dalam dia apa? 105, 113, 119. Damn son, banyak ramai siut. Kau 149, 150. Betul-betul korang betul-betul bencikan DAP ya. Nampak? 200, 204, 206, 209, 210. Damn. Betul punya benci korang kat DAP ya. Nampak? DAP ni tuan-tuan dan perempuan memang sangat berbahaya. DAP ni kan. Terima kasih lah TikTok kan. Sebab aku ni apa nama dia tak bagi ni pula kan. Alhamdulillah. Thank you everybody. Welcome to my team. This account 008 is very good lah. I don't know why the 008 number is very good with me lah.
Always good lah. Yeah. Bersatu lagi bahaya. Sama je lah semua. Semua tak boleh pakai. Bersatu DAP ni semua sama. Aku cakap PKR semua bangkai tak boleh pakai. Satu lagi. Steady. Aku dah dapat dah. Okay, cun. Kita tahu. Jadi tuan-tuan dan puan, kita harapkan supaya kerajaan baru masuk nanti, diorang boleh haramkan parti DAP ni. Kita akan pastikan aku akan kacau DAP. DAP, I'm gonna be your worst nightmare. DAP, I'm gonna be your worst nightmare. Okay? Bila kerajaan bertukar, tak tahulah bila nak tukar. Kita tak tahu, Allah berkuasa bila tukar. Anwar cakap hari ni, Anwar cakap lah, Anwar keluarkan kenyataan, dia kata setiap Perdana Menteri hanya boleh buat 2 term je. Dia dah tua, dia tak larat. Sekarang nak jalan pun tak larat dah. Terpaksa upah orang RM20, lapang hati orang untuk bagi. Anwar, RM20 kena bagi, kesiannya. Aduh. Rakyat Malaysia pun tengah susah. Kan RM20, dia kata RM20 kaneh, kasih hantam lah kaneh. Kan? Macam tu lah. Itulah level yang kita ada kan. Kan? So, itulah dia kan. Sayang masa PN jadi kerajaan tak haramkan DAP. Betul. Kenapa korang tak buat? Why? Muhyiddin. Buka parti mamak Parupukari. Tak payah mamak lah. Anwar sendiri cakap, bapak dia cakap Tamil dalam rumah lah. Dia lagi mamak lah. Aku keturunan Pakistan lah. Apa benda kau cakap mamak ni? Kau jangan hina Anwar Ibrahim tau. Anwar Ibrahim bapak dia, Pak Ibrahim tu, dia cakap Tamil kat rumah tau. Kau jangan hina mamak jangan sekali kau tangan kau orang. Kau hina mamak tu. Anwar ambil bapak dekat rumah. எப்படி சௌக்கியமா சாப்பிடாச்சியா எல்லாமே ஓகேயா இன்னைக்கு எப்படி எல்லாமே ஓகே Hang Pakistan sesat dia. Keturunan aku memang Pakistan. Aku tak nafikan lah. Benda betul kan. Ini tak ada Salim. Kau tak pernah ke apa ke. Jangan bagi Salim ni. Korang nak buat apa? Ini hari korang tak boleh kontrol lah. Happy aku. Aku very happy. Pakistan keturunan aku Islam ya. Dia bukannya jadian masuk Islam semua, tak ada. Dia memang keturunan originally Islam. Next PRU UMNO 30 kursi. Next PRU PRN tinggal kosong. Ya, kalau kita biarkan Zahid Hamidi berkuasa dan Najib Razak terus duduk dalam ya. Tapi kita minta doa kepada Allah di bulan Ramadan yang mulia ni tuan-tuan dan puan-puan. Semoga Allah gerakkan hati, bolak-balikkan hati mereka-mereka yang berkuasa ni supaya Najib mendapat tahanan rumah tuan-tuan dan puan-puan. Itu yang kita kena minta. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rahim kan. Supaya kita boleh selamatkan UMNO daripada pendatang haram Ponorogo ni yang tengah duduk jadi presiden UMNO ni. Korang hajam yang ni Zahid Hamidi ni kan. Dia pendatang haram. Dia tak tahu, dia tak tanah tumpah darahku dia tak ada bos. Kita semua lahir dekat Malaysia ni. Aku lahir kat Batu Gajah, hospital Batu Gajah, Perak kan. Tanah tumpahnya darahku ni. Uri kita ditanam di sini tuan-tuan dan puan-puan. Kan bukan jenis macam ini semua ni Ponorogo ni 5 tahun umur baru datang Malaysia. Apa dia nak rasa? Apa dia nak rasa negara kita ni? Macam mana dia nak sayang negara ni? Tak sayang. Dia fikir diri dia je. Kau tengok muka dia, kau tengok muka kemunafikan. Munafik tau, munafik. Kau adalah manusia paling munafik Zahid Hamidi. Manusia paling munafik kau. Ya, geli tengok kau. Kau kita dah bagi peluang kau dah banyak. Tu pasal aku tak nak usik kau. Tapi tengok kau pergi jaja satu negara ni semua kau nak pergi jumpa, nak kau tim untuk Anwar kau tunggulah Zahid. Every dog has his days kan. Kau tunggu. Muka kau nampak Salim. Hang kan sayang dia dulu. Aku bila masa aku sayang Zahid Hamidi. Hampir tanya Zamri kadiak tengok. Tiap-tiap malam aku tutup Zahid. Zamri call aku. Salim, bro janganlah bro bantai Zahid bro. Itu mamak tu. Tu mamak lagi satu tu. Itu mamak betul tu. Ubat sudah makan kan? Sudah makan bos. Sudah makan. Alhamdulillah. Dari awal Salim cakap Zahid tu ejen. Aku daripada dulu aku cakap. Aku tak pernah sokong Zahid. Aku cakap Zahid ini adalah ejen Anwar. Terbukti. Aku cakap benda betul. Gomo pun tak boleh detect masa tu. Gomo pun tak boleh detect Zahid tu ejen Anwar. Hari ni kau pergi tanyalah semua orang UMNO. Semua cakap Parupukari kata betul. Memang aku benci dengan Zahid daripada dulu. Zahid pun tahu aku benci dia. Tetapi aku bagi dia muka untuk selamatkan negara, aku diam. Aku kata kau pergi selamatkan bosku, tapi kau betray bosku. Kau khianat pada bosku Zahid Hamidi. Engkau memang manusia paling bangsat. Bulan-bulan Ramadan ni aku doakan, apa saja kau khianat pada bosku. Kau ingat, siapa yang khianat bosku, siapa yang buat apa-apa dekat Najib Razak tu, hari ni Allah tengah buka. Sampai DAP kau tengok, parti dia pecah tau. Kau tunggulah. Kau tunggu Zahid Hamidi. Aku tak boleh buat apa. Tapi bila Allah tangkap engkau Zahid, engkau tak boleh nak lari mana pun.
Kan? Kau tak lagi mana pun. Kau pasal apa gaduh dengan Papa Berry? Bila masa aku gaduh dengan Papa Berry ayat tulisan apa ni? Kau ni apa cerita ni? Papa Berry ni. Bila masa aku gaduh dengan dia? Saleh hantar kat hutan lah. Ya, betul. Nak hantar kat hutan. Aku gaduh dengan Papa Berry. Cakap lah aku gaduh dengan mak kau lagi best. Kita tunggu dan lihat. Sembang kemah. Kemah tak kemah. Kemah jumpa aku lah. Kemah tak kemah. Yes, Arif. Follow akaun ni tuan-tuan dan perempuan ya. Najib terlampau percayakan kawan baik betul. Dia Najib macam ni tau. Dia percayakan kawan dia. Zahid kawan dia lah. Kawan kan? Zahid pernah jadi set Paul dia. So dia percayakan Zahid. Dia bagilah Zahid apa semua. Zahid bila cakap dia percaya. Dia based on gentleman. Najib gentleman tuan-tuan dan perempuan. Tetapi Zahid adalah seorang paria daripada Ponorogo. Paria daripada Ponorogo yang memang betul-betul khianat kawan dia, tikam belakang dia, buat semua apa saja hanya untuk selamatkan diri dia. Inilah Zahid. Kalau korang mengaku ahli UMNO, korang kena cari jalan. Kau jangan takut dengan Lokman Adam lah. Kalau korang nak rempuh dengan Lokman Adam, kau panggil aku datang. Aku pergi depan. Kau nak takut dengan Lokman Adam sangat, kau bagi aku, biar para pukari pergi depan. Aku nak tengok. Dia nak rempuh, dia nak tumbuk muka aku, meh. Kan? Meh. Kan, korang takut dengan Lokman Adam lah. Takut dengan Acap Wajedi lah. Takut hilang jawatan lah. Ahli-ahli UMNO. Korang bulan-bulan Ramadan ni korang kena bangkit. Muhasabah diri. Korang nak tengok bosku biar macam tu je. Do something about it. Desak presiden letak jawatan. Kalau tak boleh nak apa, bebaskan bosku atau letak bosku dalam apa nama dia dekat rumah. Kan, UMNO Bera hadir. Selamat datang UMNO Bera. Betul tak betul? Kalau korang nak tahu, aku akan jadi pembela bosku lah. Aku dah jadi pembela bosku dah. So sekarang ni kita nak kuatkan UMNO dan nak kuatkan PAS supaya mereka boleh bersama. Dan PAS ni, selagi kau duduk bawah Bersatu menjadi anjing kepada Bersatu, aku takkan duduk diam. Aku akan tutup korang. Sebab aku sayang korang PAS. Korang kena faham PAS. Saya sangat-sangat sayangkan PAS. Sebab itu saya nak selamatkan PAS. PSBN terbaik. Alah, nak muntah aku. Belia Pekan Pahang. Bosku had the best policy. Exactly. UMNO Lipis hadir. Thank you UMNO Lipis. Selamat datang. Selamat datang. Tapi memang aku sokong bosku dia okey lagi dari Anwar. Bosku kena pulangkan duit yang Zaid Al-Sadat. Duit 1MDB kepala bapak engkau semua dah pulang balik dah. Dah jual dah aset, semua dah habis dah. Settle lah. Sekarang bosku Sadat, kau punya kerajaan yang kau cintakan Anwar Ibrahim ni, kau suruh dia pergi tangkap Jolo. Dengar cerita Jolo adalah tahanan rumah dekat China tuan-tuan dan perempuan. Baru-baru ni kita mendapat berita Jolo telah menjadi tahanan rumah dekat Shanghai. Kenapa korang kerajaan Malaysia tak boleh deal dengan Shanghai, dengan China? Give a good trade lah. Pusing kan ambil Jolo tu. Walanon, come on. Lemahlah korang ni. Aduh. Letih aku tau. Najib dah pulang lebih lagi. Betul Kak? Betul Ida. Najib dah pulang lagi. Fitnah apa ni Walanon ni? Aku fitnah. Aku kata kau punya bos ni, kan, korang ambil kerajaan hari ni adalah kerajaan penakut. Tak berani nak pergi deal dengan China untuk ambil Jolo. Kenapa tak nak tangkap Jolo? Kenapa tak nak tangkap Jolo? Kenapa tak nak bawa balik Jolo? Kereta China boleh pula. Dia korang kita ambil banyak China berkereta. Produk China kita bawa masuk. Kita minta kat China, we need one more thing. What is that? We need Jolo. Okay? Bawa Jolo balik. Then kau bawa Jolo balik kat sini, kau akan tahu cerita sebenarnya semua, babe. Semua akan tahu kenapa DAP tak berani. DAP lu cakap lu banyak-banyak A, B, C, D, G, S, T. Asal lu tak lah pergi angkat? Lu pergi tangkap lah. Apa lu mau takut kerajaan Malaysia? Kita pergi intelligence, pergilah deal dengan China. Tak boleh ke? Kau tak boleh nak deal? Kalau kau tak ada deal, kau bagi lantik aku. Biar aku pergi deal dengan situ. Meh aku bawa balik dulu. Apa masalah kau tak boleh nak negotiate ke? Celaka. Bangang betul lah. Saya janji. Bila kita menang kerajaan, kita akan tangkap Jolo. Ada kat Shanghai lah. Tahanan rumah. Kau pergi deal dengan kerajaan China lah. Alamak, sembang tak guna. Kau tak bagi aku kuasa, kau bagi aku kuasa tengok. Kau tengok aku nego macam mana. Kenapa baru sekarang nak bunyi 2018 semua tikus? Saya ulang, jangan lupa. Saya ulang, menang hari ni. Dapat bala semua esok. Kita dapat bala ni. Ya, betul tak betul? Apa kau cerita sekarang ni? Kau tak payah sembang banyak ni, kan? Engkau sekarang, kerajaan Malaysia ni hari ni, kerajaan PH ni, aku nak bagi tahu engkau pergi, engkau deal dengan China.
Sekarang ni Jolo dah set upsell. Anwar diam je, tak mau cakap apa pun. Lepas tu pergi upah RM20 800 orang untuk datang. Anwar hero. Apa benda kau ni Anwar? Tak ada kelas lah kau ni. Tak ada kelas lah. Teruk ah. Apa pula ni? Tak apalah. Jomlah kita tengok. Okey lah. Hello bos. Ya. Engkau bebel apa ni? Apa? Engkau cakap apa ni? Oh, kau tak tahu ya? Okey, kalau kau tak tahu kau balik ke bawah. Tak dengar dulu. Kau pergi mampus kau. Naik atas tanya kau cakap apa ni. Masuk nama pangkas kepala otak kau. Cakap betul-betul kau nak cakap apa? Kau jangan tanya aku cakap apa ni. Tolong kita view. Halo. Salam bang. Ya, apa? Bang, mana kita nak Jolo bang? Bang. Ya. Jom. Tapi kalau kita kat Jolo, kita perlukan kerajaan Malaysia. Okey, cantik bang. Setuju tak kalau kita kata sekarang kita minta kerajaan Anwar Ibrahim supaya dia ambil Jolo bawa balik ke sini. Jolo telah ditemui Shanghai. Dia berada house arrest ataupun tahanan rumah dekat Shanghai. Kita minta Jolo dibawa balik ke Malaysia supaya kita tahu apa cerita pelayan MDB. Setuju tak? Baik bang, tu kita kena pergi Navy bang, Navy. TLDM. Kerajaan Malaysia buat apa? Kerajaan Malaysia lah bos. Yalah, TLDM dia di sana termasuk kapal terus bawa boleh. Masuk kapal. Itu saya cakap kau benda ni kalau nak budaya tak kalau? Dia boleh. Sebab apa? Dia macam adik kan. Adik, dia kalau meeting kapal Navy dah sampai sana bang. Betul. Kenapa kau nak suruh Panon balik? Jom je bang, kita bersama bang. Kita bawa buat apa? Kita mana ada rasa suruh Panon lah. Okey lah bang. Terima kasih banyak bang. Okey. Baik. Alright. Dia orang lain belum. Kau duduk basi. Okey. Apa kita panggil pulau juga. Assalamualaikum. Damn, Tan. Ali UMNO yang perlu desak 100%. Betul, arah tuju Melayu. Betul, Pak Syekh. Betul, saya setuju. Ali UMNO kena desak. Sekarang semua kena desak. Aku tengok ramai orang dah. Nobody is talking about this tau. Tak ada siapa cerita pasal ni. Kena desak. Bawa balik Jolo tu. Kenapa sekarang, Anwar, kau dah tahu dah. Kalau aku Perdana Menteri sekarang lah, sebab aku tak ada kuasa. Tapi kalau aku Perdana Menteri, aku cakap, apa? Jolo is in Shanghai. You call Erdogan? No, Erdogan silap. Everywhere I call Erdogan. No. Not Erdogan. You call who? Xi Jinping ah. You call him? You put him in the line. I want to talk to him. Yes. Hello, Xi Jinping ah. Jeku best ah. Jeku best ah. Short lah. Lu kereta semua bagus hello. I heard Jolo is with you. Yeah. Okay, can you give me Jolo? Oh, I give you Jolo. Why again? You deal lah. Deal lah, bos. Asyik telefon Erdogan duk bawa jual Erdogan je. Kita pun letih tengok Erdogan lah. Aku tak minat Erdogan lah, bos. Ya, betul dia ada buat apa-apa banyak lah untuk Islam. Tapi dia bukanlah hebat mana pun. Dia pun ada skandal juga banyak juga tu, kan? So, please lah. Do some barter trade. I don't have to teach you. Aku dah bagi tips lah. You can do a lot of things. Because China is all about what you can give me if I give you Jolo. Yes, exactly. Apa guna ada Hanayo Duta Tuhan tu? Pergi kasih guna lah. Takkan DAP tak boleh bawa balik Jolo? Betul, Hamka. DAP. Ni, Lok Siu Fok ah. Lok Siu Fok. Kan suruh rakyat Malaysia turun jalanan untuk desak. Ya, betul arah tuju Melayu KL, betul. Dia akan halang macam mana pun. Saya nak minta Jolo dibawa balik, tuan-tuan dan perempuan. Korang setuju tak kalau kita bawa balik Jolo? Kalau korang setuju, korang jadi team member aku. Cepat. Baru 8 je ni. Kita nak jadi ke 100. Come on guys. Siapa setuju Jolo dibawa balik ke Malaysia, jadi team member aku. Cepat. Come on. Sebab hari-hari kita nak cerita pasal kita desak kerajaan. Bawa balik Jolo. Come on. Dulu tuan-tuan dan puan-puan, saya nak cerita sikit lah. Zaman dulu. Masa berita mana kau tak percaya? Berita manalah Jolo kena, ya Allah ya Tuhanku. Kau bacalah statement Tan Sri Rais Yatim. Kau bacalah Sinar Harian. Kau bacalah Jolo kini ditahan di Shanghai, tahanan rumah. Ya, daripada kau sibuk-sibuk nak pergi bayar orang RM20 800 orang untuk raikan kau jadi hero, kau bawa balik Jolo, Anwar. Kau jadi hero, Anwar. Kau jadi hero. Kalau berani lah, jadi hero. Bawa balik Jolo. Tak mau sembang banyak. Jangan sembang. Walanon. Bawa balik.
Bawa balik Jolo. Tak mau cerita banyak, bawa balik Jolo je. Kita nak bawa balik Jolo je. Aku all out for bosku lah, babe. I don't care. Bawa balik Jolo. Tak payah sembang banyak. Ini berita mana kau dengar? Aku dengar dalam kain mak engkau, aku nampak. Dalam kain mak engkau tu kan, bila buka aku tu, nampak lampu macam kat belakang tu kan. Jolo ada kat Shanghai. Tak ada. Rahim Syati Freemason pula. Anwar bekas... Kau cerita Freemason, Anwar tu bekas panduan lah, brother. Gila betul lah korang ni. Apa? Korang tak ada argument, Bawa balik sajak sekali tu bonus. Bawa balik sajak boleh bagi kat Gomo. Dia geram tengok punggung dia ada kan. Kita trade boleh juga. Tukar Jolo dengan Pakono okey ke? Ya, bosku. Bosku hero Malaysia. Bosku. Aku dah dapat rasa dah tau. Dah tak lama ni. Bosku insyaAllah akan keluar ni. InsyaAllah dia akan jadi tahanan rumah ataupun dia mungkin dapat ni kan. Rakyat nanti dapat berita dari mana? Daripada mak kau. Daripada segitiga mak kau. Itu dia. Daripada segitiga. Jolo dah meninggal. Jolo dah meninggal. Bawa balik mayat dia. Tak apa. Jolo kalau dah meninggal, bawa balik mayat dia. Betul ke Gomo main belakang? Alamak. Korang tak payah nak distract lah. Aku nak tanya satu je. Aku nak cakap. Bawa balik Jolo. Bawa balik Jolo. Bawa balik Jolo. Bawa balik Jolo. Boleh bawa balik Jolo. Bawa balik Jolo. Aku nak hina PM apa? Saya nak tanya awak semua. Apakah benar Anwar adalah bekas banduan? Apakah tidak benar Anwar adalah bekas banduan? Dia sendiri mengaku, ya, saya bekas banduan. Banduan terhormat, dia kata. Mana ada banduan terhormat? Poda, kau jangan sembang lah kau. Bawa balik Jolo tu je. Bawa balik Jolo. Bawa balik Jolo. Aku tak nak dengar korang cakap apa. Aku nak bawa balik. Abu Cimpeng boleh bawa, ini kan mayat Jolo. Betul. Kalau Jolo dah mati ke, Jolo dah tukar jadi beruang ke, Jolo dah tukar jantina jadi sajat ke, aku tak kisah. Hashtag kita bawa balik Jolo. Betul. Kita launch malam ni hashtag bawa balik Jolo. Bawa balik Jolo. Kau tu hebat sangat ke, Kari? Aku memang hebat siap. Kalau aku tak hebat, aku tak duduk sini. Banduan ki belakangan. Come on. Siapa nak support aku, join my team. Join my team. Ni yang love tu kat atas satu point je, tak banyak. Join team aku. Bawa balik Jolo. Bawa balik Jolo. Bawa balik Jolo. Aku tak nak dengar cerita korang banyak. Apa semua, Jolo ada kat mana. Kau tak malu ke? Dulu, masa kerajaan-kerajaan lain jadi kerajaan, engkau kata apa? Kalau kita jadi kerajaan, sekejap je kita boleh bawa balik Jolo. 2 tahun setengah dah. Hampir 2 tahun setengah Anwar dah jadi PM dah. Jolo dah tahu ada kat Shanghai. Anwar buat bodoh. Jadi bayar RM20 lagi kat orang datang pasal malam. Rebut-rebut salam dengan dia. 800 orang dia panggil. Alai. Malu Anwar. Tak pernah ada PM buat macam kau tu. Lepas tu kantoi busuk pula tu. Masuk dalam paper pula tu kata. Kami telah memberikan 800 orang RM20 untuk datang shopping ketika Anwar datang melawat. Pegawai tu katakan kau siut. Malu si Mariam. Thank you. Malu kan? Teruk siut. Politikus taik menipu je ketimbang terbalik. Betul bos Mizan, betul. Sendu je kan. Sendu je betul. Sendu je. Meriah betul aku malam ni Tiba-tiba pula. Okeylah guys, dah pukul 2 dah. Pergilah tidur, pergilah sahur. Pergilah apa. Terima kasih banyak-banyak. Besok kita sambung lagi. Terima kasih. Jangan lupa siapa belum follow ni lagi. Yang dah bagi gift tu terima kasih Yang ada 10 orang ambil hari ni, terima kasih banyak. PMX paling gagal lah. Okay? Terima kasih semua. Thank you so much. Thank you TikTok sebab hari ni kau tak ban aku. Thank you so much. Terima kasih banyak-banyak. Follow. Jangan lupa follow. Ingat, saya adalah your worst nightmare DAP. Your worst nightmare PKR. I am your worst nightmare PH. Aku akan pastikan korang habis. Assalamualaikum. Selamat berpuasa. Bye-bye. Wow, si Mariam, thank you. Up and away. Thank you. Thank you, bye-bye.